Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah. Astaghfirullah, Rabbal baraya. Astaghfirullah, minal khataya. Baik, dengan itu untuk kita dengarkan kisah lanjut. Assalamualaikum. Masya Allah. Okey. Semua salam warahmatullahi wabarakatuh. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin. Baik, sama-sama kita ulang dengan semangat dan juga pergerakan. Boleh? 10 orang je. Boleh? Baik. Up. Sedut nafas. Lepas. Sedut. Lepas. Okey. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tuturku. Amin. Amalkan doa ini. Eyes on me. Eyes on me. Eyes on you. Sekali lagi, boleh? Sekali lagi. 1, 2, 3. Eyes on me. Yes, tapi tak semangat. Semangat lagi sampai bergegar dinding ni. Saya nak bergegar dinding ni. TV ni kalau boleh jatuh pula bagus. Nanti kita bayar ganti rugi. Baik, kita cuba Eyes on me. Tebak. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Ingat Okey. Okey, angkat tangan, keluarkan tangan. Okey, sama-sama. Nabi Muhammad adalah Nabi kita, suri tauladan panutan bagi kita. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah, Nabi Muhammad wafatnya di Madinah. Ayah Nabi Sayyid
telah disusui Ibu Aminah, lalu disusui Halimah Sa'diyah. Ketika Nabi ber-6 tahun umurnya, ibunya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib, sangat menyayangi jasa Nabi. 8 tahun umurnya, datuknya juga wafat meninggalkannya. Kemudian diasuh oleh pastinya Abu Thalib yang selalu membelanya. Saat Nabi 9 tahun umurnya, belanja berdagang bersama Fatimah. Umur 2 Fadilah Khadijah, bangsawan dan dermawan, juga salihah saat Nabi 35 telah mampu mempersatukan umatnya. Okey, saya tak ditolak. 50 tahun umurnya, istrinya okey, dah cuba dah betul lah. Okey, terima kasih. Siapakah nama? Okey, tak nak. Cuba soalan lain. Sewaktu Nabi belajar berniaga. Okey, betul. Okey, sini ke depan. Okey, apa nama kakak? Apa dia? Tanggi Mariam. Okey, Syamam. Okey, semua duduk. Okey, Abang Yan, soalan saya ulang kembali. Seronok sangat. Saya atur Nabi. Apakah nama datuk Nabi? Abdul Muttalib. Masya Allah, betul. Tepukan untuk Aryan. Masya Allah. Dia dapat air kotak. Suara dia. Presiden. Okey. Tanya Abang Aryan. Masya Allah. Okey, adik Safia. Kita ulang kembali soalan. Siapakah nama isteri Nabi? Khadijah. Tepukan untuk adik Safia. Buat sikit. Masya Allah. Tabarakallah. Tanya adik nama. Okey, kakak Safia, berapakah umur Nabi sewaktu Nabi menerima wahyu yang pertama? 40 tahun. 40 tahun, betul. Tahniah. Masya Allah. Tahniah. Okey, shower. Duduk. Abdul Muttalib, betul. Siapakah nama pakcik Nabi? Abu Thalib, betul. Tahniah diucapkan. Masya Allah, dapat coklat Cadbury. Tanya. InsyaAllah, hebat. Tuan ada nama apa? Nama Aminah. Aisyah. Okey, Aisyah dia macam mana? Siapakah nama isteri Nabi? Khadijah, betul. Tepukan untuk Aisyah kita. Masya Allah. Ya. Apa khabar? Tepukan untuk Abang Azam. Tanya Abang Azam. 70%. Kuat lagi. 100%. Siapakah nama datuk Nabi? Tahniah. Apa nama? Nabi. Duduk. Sekali lagi. Turun. Yang terakhir. Turun. Turun. Soalan saya. Siapakah nama pakcik Nabi? Okey, jadi. Okey, Marian. Jangan question Marian. Okey, siapakah nama pakcik Nabi? Abu Thalib. Tahniah, betul. Masya Allah, benar. Turun tangan. Siapa yang balik angkat tangan? Turun tangan. Siapa yang balik jadi? Saya isytiharkan itu.